Assalamualaikum Waalaikumsalam dan salam Malaysia Mudan. Bersama saya Dean Syafiqah Alisha dan saya Aisyah Nara Mikela untuk TVPSS SK Patau-Patau. Aisyah, kau tahu tak, hari ini pusat sumber kita ada orang besar mau datang. Ya kak, siapa tu lain? Hari ini pusat sumber kita akan dilawati oleh Puan Aniza, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Wah, lawatan ini juga turut dihadiri oleh Encik Motret Timbalan Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dan rombongan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Jom kita saksikan rangkumannya. Selamat datang ke SK Patau-Patau. Apa perasaan tuan tiba di sini? Apa perasaan saya apabila tiba di sini ya? Okey, alhamdulillah saya sangat impress. Saya sangat kagum ya dengan murid-murid yang di SK Patau-Patau ini dari segi kesungguhan ya, anak-anak di SK Patau-Patau dalam memastikan bahawa pusat sumber sekolah berjalan dengan aktif, aktiviti-aktivitinya dilaksanakan setiap hari. Saya juga dimaklumkan bahawa di pusat sumber ini merupakan aktiviti harian murid. Murid-murid sangat gembira untuk berada di sini, betul? Untuk aktiviti-aktiviti membaca, bermain permainan tradisional, ya. Dan juga itu juga merupakan satu ruang di mana pusat sumber adalah untuk ruang di mana murid-murid dapat berkreatif, ya, berkarya dan memastikan bahawa pendidikan masa hadapan dapat kita terus memastikan pendidikan masa hadapan agar terus berada pada landasan yang betul, ya. Dan saya juga nampak murid-murid di SK Patau-Patau ini sangat confident, ya, sangat confident dan berjaya untuk menengahkan idea-idea mereka, ya. Dan ini adalah sesuatu yang kita sangat alu-alukan. Kita sangat inginkan agar murid-murid kita bersedia dengan pembelajaran abad ke-21, pembelajaran masa hadapan di mana pendidikan digital telah ada di sekolah ini. Tahniah kepada warga SK Patau-Patau, murid-muridnya, guru-gurunya, barisan pentadbirnya ya, yang telah berjaya membawa SK Patau-Patau ke tahap peringkat kebangsaan menjadi juara. Kita ada anak ini, Priscilla. Semoga kejayaan ini menjadi satu pembakar semangat untuk anak-anak di SK Patau-Patau terus ke hadapan agar apa yang ada di Putrajaya juga dapat dirasai oleh anak-anak di SK Patau-Patau dan terus ya maju pada masa hadapan. Sekian. Alhamdulillah, kita sangat bertuah sebab dilawati oleh BSTP KPM. Betul, pengarahnya sendiri lagi yang datang kemari. Bangga kami menjadi sebahagian warga pusat sumber SK Patau-Patau. Itu sahaja laporan daripada kami. Saya Dean Syafiqah dan saya Aisyah Nara Mikela. Sampai jumpa lagi. Bye.